saya nak ambil kesempatan ni nak belasah dan nak menelanjangkan kebodohan perangai-perangai wala-walaun ataupun cyber trooper. Dia orang ni sampai tak tahulah nak jadi macam mana lah. Dan saya percaya saja seluruh negara menjadi saksi betapa kotor dan muflisnya akhlak pencacai politik di luar sana. Tengok apa yang mereka buat bila Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menjalani proses pemulihan rawatan pembedahan. Apa yang cyber trooper wala-walaun ini sebarkan di dalam social media, di dalam Facebook, grup WhatsApp, di thread. Dia orang sebarkan gambar lama. Ini gambar lama ni. Gambar lama Datuk Seri Anwar tahun 2018. Gambar ni 8 tahun lepas waktu Yang Amat Perdana Menteri, waktu tu belum lagi Perdana Menteri lah, menerima rawatan bahu di Hospital Rehabilitasi Ceras pada 15 Mei 2018. Lepas tu dia orang tuduh konon-kononnya, tengok ni PMX ni pura-pura sakit, kencing bercabang. Oi gila. Pada walaun. Oi geramnya aku. Muka tembok jenis apalah yang dia orang ni pakai. Korang ni gila konten atau korang ni memang dah muflis akal lah. Korang guna gambar 8 tahun lepas untuk kencing pengundi ataupun penyokong-penyokong korang sendiri. Korang mereka cerita buat fitnah konon-kononnya PMX menipu kesihatan. Bila modal politik korang ni dah licin, bila hujah RCI tabung haji dah kena peronyok di dalam parlimen, korang turun ke longkang yang paling bawah. Korang sebarkan fitnah tentang kesihatan Datuk Seri Anwar. Inilah dia tahap kualiti politik yang mereka bangga-banggakan. Baik. Bila kita tengok hantaran media sosial, cyber trooper yang paling bengap, paling biadab, yang paling celaka, saya boleh baca apa yang mereka tulis di dalam sosial media, di dalam thread ini. Kan? Macam-macam lah. Ada yang tulis, elok bungkus kain kapan terus satu badan, kan senang. Astagfirullahaladzim. Apa lagi ditulis? Adalah banyak lagi yang saya baca ni kan. Dan kali ni saya nak tanyalah kepada wala-walaun yang bersebar sepah ni, yang ada dalam ruangan komen ini. Saya nak tanya, adakah agama Islam ni yang diajar oleh pimpinan lebay-lebay korang di atas pentas ceramah ni menjadikan korang manusia sekejam binatang? Islam ajar kita apa? Bila ada orang sakit, walau musuh politik sekalipun, kita perlulah bina rasa empati, kita doakan kesembuhan atau sekurang-kurangnya diam. Tapi dia orang ni saja, dia orang ni berlakon macam dia orang ni pemegang kunci syurga. Dia orang sarung kopiah, dia orang bawa nama agama, tapi mulut dan jari ni mendoakan orang ni nak cepat mati. Korang suruh bungkus orang dengan kain kapan. Kau ingat malaikat kat kiri dan kanan korang ni tak catat ke kejahatan jari jemari ni yang tulis ni? Taksub pati punya pasal, sampai nilai kemanusiaan yang paling basic ni pun korang buang dalam tong sampah. Inilah buktinya. Inilah buktinya bila agama ni dijadikan sebagai apa? Sebagai gincu politik. Akhlak hancur, hati jadi hitam, dan fitnah dijadikan makanan harian. Inilah dia, seperti yang dalam komen ni. Saya boleh tengok. Tak apalah kita bedah punca sebenar. Kenapa mereka ini menggelabah sangat sampai kena mereka fitnah gambar lama tahun 2018 ni? Sebab mereka nak tutup malu. Nak tutup malu siapa? Nak tutup malu pimpinan mereka di parlimen. Ingat tak alasan Ketua Whip Taqiyuddin Hassan yang lari keluar Dewan waktu perbahasan RCI tabung haji? Taqiyuddin kata apa? Kami nak sidang ditangguhkan sebab Perdana Menteri tak ada. Perdana Menteri tengah sakit. Bila PMX muat naik gambar terbaru bersama Dr. Wan Aziza, yang mana menunjukkan PMX memang sahih sedang menerima rawatan pembedahan secara rasmi, maka semua alasan yang Taqiyuddin berikan itu bertukar jadi kelakar dan pada saya memalukan lah. Sebab itulah pencacai diorang ni, walaupun kat bawah ni terpaksa mereka naratif palsu
mereka terpaksa spin kononnya PMX ni pura-pura sakit supaya tindakan cabut lari pimpinan lebay-lebay mereka ni nampak ada sebab. Kita tengok rantaian penipuan diorang ni. Yang pertama, lebay-lebay ni lari daripada perbahasan RCI tabung haji sebab takut berdepan dengan fakta akaun. Dan bila rakyat kecam tindakan lari, pimpinan ni salahkan kesihatan Perdana Menteri. Bila fakta pembedahan Perdana Menteri terbukti benar, ni walaun-walaun ni diorang sebarkan gambar 2018 dan mendoakan kain kapal cepat mati dan macam-macam lah. Inilah rantaian penipuan dan kejahatan politik yang paling menjijikkan dalam sejarah negara kita. Wahai seluruh walaun, pada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang mendengar ataupun yang sedang menonton live ini, bila kita tengok gambar ini, pendedahan mengenai fitnah gambar lama 2018 dan kebiadaban tuduhan kain kapan ini telah membuktikan beberapa perkara utama tentang tahap sebenar walau-walaun PAS Perikatan Nasional. Yang pertama, mereka adalah pengeluar fitnah. Mereka sanggup menyita semula gambar 8 tahun lepas ini semata-mata nak mencipta satu penipuan. Kononnya Perdana Menteri ini menipu tentang kesihatannya. Seterusnya, akhlak mereka ni, yang mana mereka ni muflis akhlaknya. Sanggup mendoakan kematian dan mengeluarkan hinaan kain kapan ke atas pesakit semata-mata kerana berbeza fahaman politik. Dan mereka menggunakan fitnah di media sosial untuk nak menutup kegagalan dan segala ketakutan pimpinan lebay-lebay mereka ni berhujah di dalam Dewan Rakyat. Inilah kenyataannya. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada yang baru masuk ni. Tak sangka lah pula ada orang. Tekanlah button share, tap-tapkan skrin macam biasa. Sediakan mentor kepada walaun-walaun khususnya. Saya nak tunjukkanlah kebodohan tahap maksimum walaun-walaun dan juga cyber terpupas Perikatan Nasional yang bersepah-sepah dalam media sosial. Kau ingat tak fitnah yang mereka sebarkan pasal balutan pasal benda ni lah di badan PMX. Pencacai ni ketawa buat klip menyindir. Dia kata tengok ini, balut baju wat dengan bandage baju tak tukar ke? Pura-pura sakit ke? Ni walaun ni. Saya nak ajar korang ni sains perubatan yang paling asas, yang mungkin budak-budak tingkatan 3 pun faham. Yang terbalut di badan PMX ni, bukannya baju tak bertukar dan bukannya kain biasa ni. Itu dinamakan abdominal binder ataupun bengkung. Support bengkung perut ni, abdomen. Waktu ni PMX baru saja menjalani pembedahan di bahagian abdomen. Jadi lepas pembedahan, prosedur standard mana-mana hospital lah. Saya yakin mana-mana hospital, sama ada HKL, IJN ataupun mana-mana hospital swasta, memang wajib pakai bengkung abdomen ini. Sebab apa? Sebab nak sokong dinding perut ni yang baru kena potong dan kena jahit. Tapi sebab otak walaun ini dah tepu dengan fitnah politik, benda-benda yang melibatkan alat perubatan hospital pun mereka ni boleh jadikan sebagai bahan fitnah dan juga bahan ejekan. Diorang punya jengkel, punyalah dengki pada PMX sampai sains perubatan pun mereka ni nak nafikan. Bukan itu saja. Bila tengok balutan luar baju ni, diorang ratib kononnya balutan lakonan. Dengar sini baik-baik, wahai walaun-walaun sekalian. Balutan ini adalah apa dia? Lumbar brace ataupun korset lah. Senang cerita korset lah. Bagi nak sokong tulang belakang ni. Dan satu negara tahu, PMX ada sejarah klinikal. Dia ada masalah tulang belakang. Sebelum ini pun, pejabat Perdana Menteri dah keluarkan kenyataan. Sebelum ini saja, yang mana kerajaan telah memaklumkan pembatalan lawatan ke Pahang sebab pergerakan PMX terbatas akibat kesakitan tulang belakang. Waktu ini dia mengalami kecederaan
di dalam penjara yang dibelasah oleh KPN tadi lah, seperti ada kawan kita yang komen. Baik. Fungsi korset ni apa? Dia nak stabilkan struktur tulang belakang ni. Bila berdiri ataupun duduk. Saya besarkanlah sikit lah. Macam kecil je kan. Okey. Supaya apa? Supaya luka jahitan perut ni kan, tak tertarik. Dan kemudian bengkung ni nak kurangkan rasa sakit. Tapi walaupun PAS, mereka gunakan alat bantuan perubatan pesakit ini untuk buat konten sebagai lawak jenaka yang keji. Dan saya nak tanya kepada lebay-lebay PAS yang berpelajaran. Ada je yang bersettle doktor. Tak ada seorang pun kat dalam parti diorang ni yang boleh tegur budak-budak wala-walaun ini. Ramai doktor-doktor di kalangan PAS. Dan kenapa mereka ni biarkan pencacai ini, walaun-walaun ini menyebarkan kebodohan perubatan di media sosial semata-mata nak puaskan nafsu nak serang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Kenapa? Tak apalah kita bedah. Kenapa balutan itu nampak besar dan ketat? Dalam ilmu pembedahan, balutan ketat itu dinamakan apa? Pressure bandage. Balutan yang ada pressure. Apa tujuannya? Apa tujuan doktor ni pasang pressure bandage ni? Nak mengelakkan darah ataupun barang cecair di dalam badan ni berkumpul di bawah kulit. Dan boleh bengkak, kemudian dijangkiti virus. Kemudian nak sokong jahitan ni supaya bila Datuk Seri Anwar ni batuk, bersin ataupun bergerak, luka jahitan di bahagian dalam ni tak pecah ataupun terbuka. Inilah dia standard care perubatan untuk beberapa hari selepas pembedahan. Mana-mana pesakit yang dibedah di bahagian perut ni memang kena lalu proses ini. Tapi disebabkan mereka ni ketagihan fitnah, mereka putar belit, mereka kata ini balutan tipu. Mereka nak tunjuk satu Malaysia yang mereka ni bukannya berhujah menggunakan fakta, tetapi berhujah dengan kebodohan dan juga hasad dengki. Bila doktor cakap ini prosedur perubatan rasmi, mereka masih lagi nak percaya fitnah akaun palsu yang berada dalam sosial media. Wahai rakan-rakan yang saya hormati yang ada di dalam live ini, saya bagi tahu sedikit saja tentang fakta perubatan. Kebetulan adik saya doktor kan, tentang bengkung ini kan, dan pressure bandage ini. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya kita dah boleh jawab dah segala propaganda busuk walaun PAS bahawa mereka ni membodohkan diri sendiri di khalayak umum dengan mempolitikkan alat bantuan perubatan hospital ni. Seterusnya saja, mereka ni memutar belit rawatan bahawa ini adalah sebagai lakonan, sedangkan ini adalah prosedur pemulihan fisioterapi yang sebenarnya. Dan mereka ni sanggup menolak sains perubatan dan juga prosedur hospital semata-mata nak menanamkan rasa benci rakyat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kepada rakan-rakan seluruh negara, khususnya yang berakal, yang bertamadun, tolong sharekan live ini, sebarkanlah secara berluas ke sebuah platform sosial media, ke TikTok, ke YouTube, ke Facebook dan juga grup-grup WhatsApp. Biar satu negara tahu betapa jahilnya, betapa muflisnya puak-puak penunggang agama, penunggang politik bila mereka ni cuba bertindak mengatasi kepakaran doktor perubatan.